Kalau esok tiba-tiba kita hilang kerja, berapa lama simpanan kita ni boleh bertahan? Sebulan, 2 bulan, ataupun terpaksa terbelakang muka pergi pinjam dekat Along. 100 gram emas hari ni nilainya sekitar RM75,000. Untuk gaji RM6,000 sebulan, itu bersamaan dengan 12 bulan dana kecemasan. Ramai orang dah kerja 10 hingga 15 tahun, malah ada 20 tahun, tapi bila tanya tentang simpanan kecemasan, jawapannya tak pernah cukup. Duit dekat dalam bank ni bahaya tau. Mudah tengok, mudah sweat, mudah transfer, dan paling bahaya, mudah untuk bocor. Hari nak guna sikit, esok sikit lagi. Akhirnya simpanan kita habis tanpa kita sedar. Emas ni berbeza. Ia dicipta untuk disimpan, bukan untuk dibelanjakan. Bila kita simpan emas, kita tak nampak dah berapa ringgit duit dekat dalam bank kita. Kita hanya nampak 100 gram, 20 gram, 50 gram, ataupun kita nampak dinar yang macam ni. Tak perlu tunggu ada RM75,000. Kita boleh mula dengan serendah RM100 sahaja. Cara dia macam mana? Menabung melalui akaun emas gap, sikit demi sikit. 5 gram jadi 10 gram. 10 gram jadi 50 gram. Dan akhirnya akan capai 100 gram. Bila dah cukup gram, keluarkanlah gold bar fizikal 100 gram yang macam ni dan simpan sebagai aset yang sebenar. Nak mulakan simpanan emas, boleh isi barang siap dekat bawah tu ataupun DM untuk bisa bantu dan bimbing langkah yang betul untuk mulakan simpanan emas hari ini.